Soalan seterusnya, kita ada 11 minit lagi. Cukuplah 2 jam suku. Boleh? Nampak macam nak balik. Siang pula. Mana hok best-best kat soalan? Apakah hukum menurunkan bendera pemerintah? Bahaya ni. Ni soalan cari balon ke ni? Ni walik aku tak boleh mari dah sini. Soalan tentang dia kata bendera. Dia gini, dia Islam dia mengiktiraf bendera sebuah negara Islam. Jadi sebuah negara Islam kita tak boleh maknanya hina bendera kita sendiri. Nampak? Tak boleh. Hukumnya tetap tak boleh. Kalau bendera itu melambangkan sebuah negara Islam. Nak? Yang bolehnya benda lain. Walaupun kita tidak suka kepada pemerintah, nak, kita tak boleh turunkan bendera negeri kita sendiri. Sebab tu dalam peperangan surah Allah, dia ada satu seorang tugas pemegang panji-panji. Kerana panji-panji ni pentingnya, jatuh pun dia suruh pegang lagi. Jatuh pun suruh pegang lagi. Hak ni putus tangan, pegang tangan kanan. Maknanya panji-panji berkait dengan kehormatan negara. Nak? Jadi jangan marah bendera. Marah orang yang jadi ketua yang pegang bendera tu. Faham tak? Dia yang tidak betul. Betul tak? Dia gitu.